Mayat ini tidak diawet, tapi boleh tahan 2.400 tahun. Pada tahun 1950, dua pekerja di Denmark menemui satu mayat dalam kawasan paya gambut. Bila polis datang, mereka sangka ini kes bunuh baru. Sebab, kulit masih lembut, wajah masih jelas, rambut masih ada. Ekspresi muka seperti orang sedang tidur. Tapi, hasil ujian karbon menunjukkan lelaki ini mati sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Lebih 2.400 tahun dahulu. Hari ini, dia dikenali sebagai Tolen Man. Kenapa badannya tidak reput? Jawabannya, bukan sihir. Ia adalah sains. Mayat itu ditemui dalam paya gambut, or peat bog. Keadaan dalam paya gambut sangat berasid. Oksigen sangat rendah. Suhu sejuk. Mengandungi bahan kimia semula jadi seperti tanin. Gabungan ini membunuh bakteria periput, menghalang aktiviti mikroorganisma, mengawet kulit seperti proses penyamakan kulit. Sebab itu, kulitnya masih lembut dan gelap, seolah-olah baru mati. Tetapi tulangnya pula menjadi lebih rapuh, kerana mineralnya larut dalam keadaan berasid. Ini dipanggil sebagai fenomena bog body preservation. Apa yang sains beritahu tentang kematiannya? Pemeriksaan forensik mendapati tali kulit masih terikat di leher. Tiada luka pertahanan. Perutnya mengandungi bijirin terakhir yang dimakan. Analisis menunjukkan dia mati akibat digantung atau dicekik. Tiada tanda pergaduhan besar. Ini menyebabkan ahli arkeologi membuat teori. Dia mungkin korban ritual. Pada zaman besi Eropah, ada kepercayaan bahawa korban manusia boleh dipersembahkan kepada dewa alam untuk memastikan hasil tanaman atau kestabilan komuniti. Tetapi, ini masih teori. Apa yang menarik secara saintifik? Tolan Man membantu saintis memahami corak pemakanan masyarakat zaman besi, kaedah hukuman atau ritual ketika itu, keadaan persekitaran Eropah purba, cara tanah dan kimia semula jadi mempengaruhi periputan mayat. Tanpa sengaja, alam semula jadi telah menyimpan bukti sejarah untuk kita.